Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. The Top. Perkongsian tentang dunia hiburan dan artis di Malaysia. Dalam video episod ke-79 kali ini, jom kita tengok siapakah artis wanita Malaysia yang bukan sahaja berbakat dalam bidang seni, tetapi mereka juga turut bijak dalam bidang akademik dan memegang kejayaan masing-masing dalam hidup. Nak tahu siapakah artis-artis wanita ini? Ayo, jom kita semak. Mira Filzah merupakan seorang pelakon, pengacara dan model yang mula aktif dalam bidang seni sejak tahun 2010. Mira merupakan graduan dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Pada tahun 2016, beliau akhirnya menerima segulung ijazah selepas menamatkan pengajiannya dalam bidang perniagaan antarabangsa. Beliau nyata bersyukur apabila penat lelah sepanjang pengajian akhirnya berbayar dan kini memegang ijazah sarjana muda dengan kepujian. Mira yang mula berjinak-jinak dengan dunia perniagaan sejak usia 17 tahun, memilih bidang berkenaan kerana bersesuaian dengan minatnya serta mahu menjadi usahawan. Meskipun rezeki beliau kini dalam bidang seni, beliau percaya ijazah dimilikinya itu memberikan kelebihan kepadanya dalam merencana peluang yang ada. Mira juga gembira kerana dapat menunaikan hasrat ibu bapa untuk melihatnya berjaya dalam bidang pelajaran. Beliau menerima ijazah pada Istiadat Convocation UiTM kali ke-84 yang lalu. Nur Nabila Muhammad Razali merupakan seorang penyanyi dan pelakon yang lahir dari program akademik Fantasia Musim ke-10. Nabila Razali memiliki ijazah sarjana muda seni bina dari Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Selepas menamatkan pengajian ijazah sarjana muda, beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang yang sama di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Walau bagaimanapun, Nabila mengambil keputusan untuk tidak menamatkan pengajian sarjananya di UIAM. Sebelum melanjutkan pelajaran ke universiti, Nabila merupakan bekas pelajar sekolah menengah St. Mary Kuala Lumpur. Walaupun mempunyai latar belakang dalam bidang seni bina, Nabila akhirnya memilih untuk menceburi bidang seni sebagai kerjaya utama beliau. Latar belakang akademik Nabila Razali menunjukkan bahawa beliau mempunyai asas pendidikan yang kukuh dalam bidang seni bina sebelum beralih sepenuhnya kepada dunia hiburan sebagai penyanyi dan pelakon. Umi Nazira Nur Hidayah Zainul Abidin merupakan seorang pelakon yang bergiat aktif dalam lakonan di televisyen dan filem. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang kukuh dan merupakan graduan sarjana muda perniagaan dari Royal Melbourne Institute of Technology RMIT di Melbourne, Australia dari tahun 2010 hingga 2013. Pendidikan antarabangsa ini memberi beliau perspektif global yang mempengaruhi pendekatan beliau dalam seni lakonan. Nur Syazwani Hasrita Hasbullah merupakan seorang penyanyi, pelakon dan pengacara. Pada tahun 2017, Wani telah menamatkan pengajian 3 tahun di Universiti Sains dan Pengurusan MSU Shah Alam apabila memperoleh ijazah sarjana muda sains perubatan. Penat lelah beliau bergelut antara karier seni dan akademik akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Beliau turut bersyukur apabila dapat menamatkan pengajian ketika sibuk membina nama dalam bidang seni. Sepanjang bergelar artis, dia tidak berdepan masalah dalam pelajaran sebab promosi dan persembahan semuanya dilakukan selepas habis praktikal dan peperiksaan, katanya. Wani merancang untuk menyambung pengajian dalam peringkat sarjana bidang yang sama dan berhasrat untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti. Datin Lisa Sulihani binti Mohammed adalah seorang pelakon, model, pengacara, jurucakap produk dan penerbit. Beliau mula berlakon dari umur 11 tahun dan memang setiap hari akan pergi ke sekolah. Hanya pada hujung minggu sahaja waktu untuk kerja akan diperuntukkan. Kemudian apabila sudah melangkah ke peringkat universiti, keutamaan masih diberikan untuk menuntut ilmu.
Bagi Risa, sokongan dan pengetahuan yang beliau dapat dari menuntut ilmu amat membantu dalam memperbaiki cara bekerja sebenar, jelasnya. Graduan ijazah sarjana muda undang-undang daripada College University Help dan University Aberystwyth di Wales, United Kingdom ini percaya bahawa sebelum ijazah itu penting sebagai backup plan sekiranya kerjaya seni tidak mekar. Jika ada apa-apa yang berlaku, sekurang-kurangnya kita perlu ada degree. Kita perlu sedar bahawa meski ini jalan yang kita pilih, namun tak semestinya ini jalan yang ditentukan olehnya. Beliau yang turut prihatin dengan nasib bakat baru yang masih di bangku sekolah turut menitipkan nasihat agar mereka lebih bijak dalam menguruskan masa supaya karier dan pendidikan itu saling melengkapi. Imratul Najwa binti Abdul Latif merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu. Najwa merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL daripada Universiti Antarabangsa UNITAR. Beliau juga merupakan pemegang sarjana dalam jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL daripada Universiti Malaya. Najwa kemudiannya menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD dalam jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2021. Beliau mengakui misinya adalah untuk tidak berhenti mengejar ilmu selain memajukan diri sebagai seorang pendidik. Walaupun lepas habis PhD nanti, beliau rasa masih akan terus belajar dan belajar lagi. Semua ini untuk kepuasan diri dan memajukan diri sebagai pendidik serta individu. Rebecca Noor Al-Islam Ahmad adalah seorang pelakon. Baru-baru ini, beliau berkongsi kesyukuran apabila berjaya menamatkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan perniagaan di Universiti Utara Malaysia UUM, Sintok, Kedah. Rebecca turut meluahkan perjalanan hampir 5 tahun dalam menimba ilmu bukan mudah apabila pada masa sama memikul tanggungjawab sebagai ibu kepada 7 cahaya mata dan turut mencari rezeki buat keluarga. Dia berlapang dada dengan ujian kehidupan dan menyerahkan segala ketentuan kepada Ilahi. Rebecca berharap kejayaannya dapat memberi inspirasi kepada wanita terutama ibu yang berdepan cabaran hidup supaya tidak patah semangat mengejar impian serta terus yakin dengan ketentuan Allah. Beliau turut bersyukur dan percaya yang Allah sayang padanya. Hari-hari yang dilalui membuatnya semakin kuat dan percaya bahawa Allah sentiasa ada bersama. Nur Yana Samsudin atau lebih dikenali sebagai Yana Samsudin ialah seorang pelakon, penarah, penulis skrip, penerbit dan penyanyi. Baru-baru ini juga, Yana berkongsi detik bermakna dan menitipkan kesyukuran apabila pembelajarannya di Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA berakhir dengan manis. Walaupun sedang berpantang di hari yang ke-30 selepas melahirkan anak ketiga, ia tidak menghalang dirinya untuk hadir menerima scroll ijazah sarjana eksekutif pengurusan korporat. Sepanjang mengikuti pengajian, Yana perlu bijak membahagikan masa antara dunia seni, perniagaan dan anak-anak masih kecil yang pastinya bukan perjalanan yang mudah. Menghargai sokongan suami dan keluarga sepanjang pengajian, Yana mengakui mereka adalah orang kuat yang memberi semangat dan mengubah segala kepayahan kepada kejayaan. Graduan ijazah sarjana muda seni layar Universiti Teknologi Mara UiTM 2009 itu juga turut menasihati wanita di luar sana dan para pelajar supaya tetap bersemangat dan tidak putus asa dalam mengejar cita-cita. Dr. Nurzizi Zulkifli ialah seorang pelakon, pengacara, penarah dan pensyarah. Beliau telah berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 2018 dan bergelar Doktor Falsafah PhD. Beliau yang pernah popular sebagai pengacara program TV Joe Jambul dulu, sudah berjaya mencapai impian yang diidamkan selama ini. Selain usaha, iringan doa dari kedua ibu bapa juga penting untuk seseorang anak mencapai cita-cita mereka. Begitulah juga dengan Nurzizi yang sentiasa mengharapkan doa dari ayahnya Dato' Zulkifli Zain yang juga seorang pelakon veteran tanah air. Menurut Zizi, bukan mudah untuk sampai ke tahap ini.
Dia terpaksa bekerja di waktu siang dan menyiapkan tesis pada waktu malam sehingga lewat pagi. Sambil menyiapkan tesis itu juga beliau terpaksa menjaga ayahnya yang tak berapa sihat akibat dari masalah jantung yang dihadapi. Beliau juga terpaksa pulang ke Malaysia dari Australia apabila mendapat tahu ayahnya diserang sakit jantung dan kritikal di ICU walaupun pengajiannya ketika itu cuma berbaki 2 bulan sahaja lagi. Yang berusaha Profesor Madya Dr. So Win Chi adalah seorang penyanyi, pelakon, pengacara dan model wanita Cina Malaysia. Minat dalam bidang seni dan belajar dalam bidang diminati memang sudah sebati dalam jiwanya. Pada awalnya, Win Chi dinobatkan sebagai Miss World Malaysia 2008 dan mewakili Malaysia dalam Ratu Cantik Miss World tahun tersebut. Pada tahun 2013, beliau telah dipilih oleh Hollywood Independent Critic sebagai top 100 wanita yang paling tercantik di dunia. Beliau yang berkelulusan undang-undang dari University Reading UK, pemegang MBA dari University Sunshine Coast dan akhirnya bergelar Dr. Falsafah PhD dalam bidang pengurusan perniagaan dari Open University Malaysia. Win Chi kini mencipta sejarah apabila menjadi Miss World Malaysia pertama dilantik sebagai Profesor Madya dalam bidang muzik. Malah, pelantikannya melayakannya mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR pada 1 April 2022. Beliau turut menjadi pensyarah dan mengajar penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam dalam subjek produksi muzik dan perniagaan. Beliau mengajar hampir setiap hari di UiTM, kecuali Sabtu dan Ahad. Jadi, bolehlah fokus minat sebagai artis dan kerja produksi, katanya. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan istilah beauty with brain yang lebih diperlukan oleh wanita era kini, memandangkan segala perkara memerlukan ilmu. Jika kerjaya dalam bidang seni sudah mulai malap satu hari nanti, ilmu inilah yang akan menjadi backup plan untuk meneruskan kehidupan. Ramai lagi selebriti yang lain juga mempunyai pelajaran yang tinggi dan sudah mula bijak mengatur langkah dalam membina kerjaya untuk masa depan. Semoga kisah kejayaan selebriti-selebriti ini dapat menjadi inspirasi buat semua untuk terus menimba ilmu tanpa mengira batas usia. So, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.